Ramai yang tak tahu, sekarang Public Gold dah ada akaun emas Gap Junior. Dan yang paling best lagi tuan-puan, akaun Gap Junior Public Gold ni, puan-puan boleh buat auto debit minimum RM50 dan ke atas untuk anak-anak yang masih lagi kecil. Ataupun adik-adik tuan-puan yang masih lagi kecil. Boleh menabung dalam bentuk emas untuk mereka. Yang mana, akaun emas Gap Junior ini, akaun bersama ibu bapa. Untuk adik-adik ataupun anak-anak kita yang berumur 17 tahun dan ke bawah. Dan akaun emas Gap mereka ni tuan-puan, kita boleh setkan auto debit minimum RM50 dan ke atas. Ikut bajet tuan-puan masing-masing. Kalau ada bajet besar, boleh terus buat RM200, RM300, RM1,000 pun tak ada masalah. Jadi, sekarang ni dah ramai dah tuan-puan, ibu bapa dekat luar sana yang saving emas untuk anak-anak mereka, untuk masa depan anak-anak mereka nanti. Bila anak-anak mereka dah besar dan nak sambung belajar ke mana-mana universiti, guna saja emas yang mana mereka dah simpan sejak anak-anak masih kecil lagi. Kesimpulannya, didik anak-anak kita supaya mereka menabung dalam bentuk emas. Banyak kelebihan dan manfaat yang kita akan dapat nanti. Jadi, untuk tuan-puan yang dah ada akaun emas Gap tapi belum buat akaun emas Gap untuk anak-anak, akaun emas Gap Junior ataupun untuk adik-adik, lepas tengok video saya ni, boleh terus rujuk itu dulu tuan-puan untuk buka akaun emas Gap Junior untuk anak-anak tuan-puan ataupun adik-adik tuan-puan. Lebih bagusnya lagi, terus setkan auto debit untuk akaun mereka supaya kita tidak pening. Setiap bulan, automatik duit kita akan dipotong dan dimasukkan ke dalam akaun emas anak-anak ataupun akaun emas adik-adik kita nanti. Buat benda ni secara konsisten. InsyaAllah, sampai waktunya, mereka akan ada emas dalam jumlah yang banyak. Semoga manfaat. Follow saya untuk perkongsian ilmu emas setiap hari.